Harga emas kan, semalam lain, hari ni lain, esok lagi lain. Tak, aku serius ni. Ramai yang cakap nak tunggu harga turun dulu baru nak beli. Tapi emas tak tunggu sesiapa. Orang yang start 5 tahun lepas dengan RM100 sebulan, sekarang dia orang tengok portfolio dia orang naik, senyum sorang-sorang. Orang yang masih tunggu lagi lah. So jangan jadi orang yang tengok dari tepi. Public gold bagi korang peluang start dari 100 je. Emas tulen 999.9, patuh syariah, tiada charge bulanan. Dah 2.5 juta orang tak tunggu dah. Soalan aku simple je. Korang nak senyum awal atau menyesal? WhatsApp staff aku Nora sekarang, link kat komen. Buka akaun Gap ni 3 minit je.